Ha. Maknanya apa? Awwaluddini ma'rifatullah, al-muhim fi amrid dini. Ha, gitu. Pekerjaan yang terpenting dalam agama, itu maksud kita. Macam kita sebut tadi lah, awalan ni dengan makna amrun muhattamun, perkara hijau yang terpenting. Dalam agama ni semua penting. Semaya penting, puasa penting, zakat penting, haji penting, umrah penting, tutup aurat penting, semua penting. Tak ada hak kereta Tuhan tak penting, semua penting. Nak semaya. Nabi kata as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendiri. Mendiri ni makna ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bih, itu makna mendiri. Bukan buat semata-mata, tidak. Mendatangkan dengan perbuatan sembahyang tu di atas kelakuan yang diperintah oleh syarak. Berarti nak tahu di mana perintah syarak. Semaya tu kena begitu, kena begini, rukun syarat. Tak dapat tidak dengan nak ilmu. Kena mengaji. Sebab tu Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah olehmu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Kamu lihat tu bukan kamu tengok gini. Ru'yah tu dengan makna alimah. Melihat tu dengan makna mengetahui. Jangan faham hadis ikut kepala otak kita, jangan. Boleh jadi sesat, boleh. Hamba kerek cerita, ada satu hamba Allah, dia ceritalah, zaman dia muda-muda dulu, dia orang Kuala Lumpur. Zaman dia muda-muda dulu, dia ikut join jemaah tabligh. Baguslah. Ikut dakwah. Betul-betul buat gash, ziarah rumah ke rumah, hajak orang mari semaya jemaah di masjid. Tak salah lah, betul lah, molek lah, bagus lah. Kerja itu bukan semua orang boleh buat. Perlu ke orang panggil kekuatan jiwa, pengorbanan masa dan banyak perkara. Jadi dia dulu zaman muda-mudanya ikut jemaah tabligh lah. Betul-betul buat gash, buat majlis taklim apa, ikut hidup ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ceritanya, di depan masjid kat rumah dia tu ada sebuah kedai kopi. Dan di kedai kopi itu ada satu orang laki-laki yang dalam pemerhatian dianya tak pernah mari masjid. Tapi ada kedai kopi tu semua. Semaya zuhur, asar, maghrib, isyak duduk kedai kopi tu. Pocik ni semaya kata dah. Duk mari timbul dalam perut dia lagu tu. Jadi satu hari dia pun ingat nak tashkil lah. Nak dakwah lah wajib tu. Tapi biasalah moga orang muda kan, darah tu panas. Dia orang muda ni ceroboh. Dia laju sangat. Satu hari dia pergi jumpa pocik tu. Dia tanya, "Pocik, saya ni tak pernah tengok pocik di masjid. Pocik semaya tak? Hanya gitu tu dia." Jadi pocik itu pun nak marah. Kata, "Hei orang muda, mu hari-hari je semayang masjid ni. Masjid tu duduk depan kedai kopi ni. Hari-hari semayang masjid ni. Hari-hari. Mu duduk semayang masjid tu, mu pernah tak dengar ustaz atau tu imam kata ataupun baca buku ke dalam tu, Nabi SAW sabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayalah olehmu sebagaimana kamu lihat aku semaya." Pernah ya tak? Haji tengok lah, haji dengar lah, biasalah hadis tu. Baik, aku nak tanya mu, orang muda, sehayat mu duduk semaya masjid ni, berapa kali sehari mu tengok Nabi semaya? Sudah. Berapa kali sehari mu tengok Nabi semaya? Kata tak pernah sekali habuk. Apa tu? Apa mu semaya? Nabi royak semaya olehmu seperti mana mu tengok aku semaya. Mu tengok dah Nabi semaya? Dah. Lepas tu apa mu semaya?
Cari Muhammad dahulu sebelum kamu sembahyang. Aduh. Jadi dia pun tinggal jemaah tabligh duduk dengan pak cik tadi cari Muhammad. Tu bertahun jugalah, setahun, 2 tahun, 3 tahun jugalah. Duduk cari Muhammad dengan pak cik tu di kedai kopi. Tak jumpa Muhammad. Nah, akhirnya mari kelitah dalam kepala otak dia kata, kalau pak cik ni hak lama dah cari Muhammad pun tak jumpa, aku hak baru join ni bila nak jumpa dah sini? Takkan duduk dalam 2 tahun 3 tahun ni tak sembahyang bah. Mari telitah lagu tu kata aku nak bodoh dah ni ya. Akhirnya dia pergi hijrah ke Kelantan, di tempat hamba mengaji, duduk di pondok Pasir Tumbuh, mondok sana. Bila mondok sana mengaji kitab, bila sampai pada hadis tersebut, Tok Guru syarah, sallu kama raaitumuni usalli. Ai itu harfu tafsiriyah, bukan ai ini lah. Nak tafsir, ulama syarah hadis itu. Sallu kama alimtumuni usalli. Itu ulama kita syarah. Sembahyang olehmu seperti mana kamu tengok aku sembahyang, yakni sembahyang olehmu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Itu maksud. Right? Ru'yah bermakna alima, tengok dengan makna tahu. Siapa hak syarah ni? Ulama. Kalau ulama tak syarah kita tak reti tu. Nah, tengok. Jadi sebab tu tak boleh semata-mata Quran, semata-mata hadis kita buat sahih, buat main, buat dalil, tapi makna kita tak reti. Nah, memang kena ambil huraian, syarahan daripada alim ulama. Kerana kalau kita tak ambil syarah, hurai, tafsir daripada alim ulama, Quran hadis tu bisa menyesatkan kita. Pelik. Quran hadis ustaz tak okey jadi menyesat. Bukan Quran hadis tu sesat, mung tu faham tak betul jadi sesat lah bodoh. Itu lagu tu. Nah, macam tadi ya. Tu hidup faham kata nak cari Muhammad dulu dah sini. Tak semaya ber dia. Duk kacak han Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir. Tak jumpa Muhammad kata semaya ber dia. Salah tu. Sama jugalah. Perkataan Sayyidina Ali kata awwaluddini ma'rifatullahi, bukan hak pertama dalam agama kena kenal Tuhan. Jadi kalau tak selesai hak pertama, tak usah buat lagi hak kedua. Bukan gitu. Apa hal lagu tu kat sesaklah. Tu orang tanya pak cik apa tak semaya. Pak cik tak habis lagi ngaji sifat 20. Kan ni? Awwaluddin ma'rifatullah ke? Awal agama kenal Tuhan ke? Awal kali awal tak selesai. Nak buat apa hak kedua ya? Kata ni. Nasi hak mula-mula tak habis lagi nak nambah hak kedua dah. Ni tomok dia panggil. Sedap. Tak betul tu pasal lagu tu sesat. Kata apa makna? Awaluddin ma'rifatullah, iaitu al-muhim fi amriddin. Itu mana? Awal di sini kata ulama amrun muhaddamun, pekerjaan yang terpenting. Jadi dalam agama ni semua penting.